Pernahkah anda rasa terperangkap seolah-olah anda mengulangi hari yang sama, tahun yang sama, dengan masalah yang sama, tidak kira betapa kuat anda cuba untuk berubah? Anda menetapkan matlamat, anda berusaha, tetapi entah bagaimana anda kembali ke titik permulaan, berhadapan dengan kekurangan yang sama, kekecewaan yang sama, dan corak perhubungan yang sama. Anda melihat masa hadapan yang anda inginkan, tetapi ia kelihatan begitu jauh, seolah-olah ia sentiasa berada di luar jangkauan. Ramai yang percaya bahawa untuk sampai ke sana, kita perlu bekerja keras, berjuang melawan keadaan semasa dan perlahan-lahan membina jambatan dari tempat kita berada sekarang ke tempat yang kita mahu tuju. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa keseluruhan premis ini adalah salah? Bagaimana jika perjuangan itu sendiri adalah sebab mengapa anda tidak bergerak ke mana-mana? Bagaimana jika saya katakan bahawa versi diri anda yang berjaya, sihat, kaya dan bahagia itu sudah wujud sekarang juga? Dan satu-satunya tugas anda bukanlah untuk menciptanya, tetapi untuk memilihnya. Konsep ini mungkin kedengaran radikal, tetapi ia disokong oleh sempadan sains moden dan hikmah kerohanian purba. Kita telah diajar untuk melihat masa sebagai satu garisan lurus. Semalam telah berlalu, hari ini sedang berlaku dan esok akan datang. Tetapi fizik kuantum mendedahkan realiti yang jauh lebih aneh dan lebih berkuasa. Ia menunjukkan bahawa semua kemungkinan wujud serentak dalam medan tenaga dan maklumat yang tidak terhingga yang dikenali sebagai medan kuantum. Setiap kemungkinan masa depan yang boleh anda bayangkan, masa depan di mana anda sihat, masa depan di mana anda hidup dalam kelimpahan, masa depan di mana anda berada dalam perhubungan yang penuh kasih sayang, semuanya sudah wujud sebagai corak tenaga, sebagai potensi yang menunggu untuk diaktifkan. Ia bukan sesuatu yang anda cipta dari kosong. Ia adalah realiti selari, garis masa yang sudah ada, menunggu untuk anda selaraskannya. Jadi jika semua realiti ini wujud bersama, mengapa anda mengalami realiti yang ini? Jawapannya terletak pada salah satu prinsip paling asas dalam alam semesta: tenaga, frekuensi dan getaran. Segala-galanya di alam semesta ini, termasuk anda, adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi tertentu. Fikiran anda adalah tenaga. Emosi anda adalah tenaga. Gabungan fikiran dan perasaan anda mencipta keadaan kewujudan atau state of being anda yang menyiarkan tanda tangan elektromagnetik yang unik ke dalam medan kuantum. Tanda tangan inilah yang menentukan realiti mana yang anda alami. Anda tidak menarik apa yang anda mahu. Anda menarik apa yang anda adalah dari segi getaran. Fikirkan diri anda sebagai sebuah menara siaran radio. Medan kuantum mengandungi semua stesen yang mungkin: stesen kemiskinan, stesen kekecewaan, stesen kesihatan, stesen kekayaan. Frekuensi yang anda siarkan menentukan stesen mana yang anda dengari. Jika anda sentiasa berfikir tentang hutang dan merasakan kekurangan, anda sedang menyiarkan frekuensi kekurangan. Akibatnya, medan kuantum tidak mempunyai pilihan selain memberikan anda lebih banyak pengalaman yang sepadan dengan getaran itu. Ini bukanlah hukuman, ia adalah hukum fizik. Realiti anda adalah cerminan sempurna frekuensi dalaman anda. Oleh itu, penyelesaiannya bukanlah untuk mencuba lebih kuat atau bekerja lebih lama dalam realiti semasa anda. Itu seperti cuba menukar lagu di radio dengan menjerit pada radio. Penyelesaiannya adalah dengan menukar frekuensi anda. Anda perlu memilih realiti yang anda inginkan dengan sengaja dan mula menyiarkan isyarat yang sepadan dengannya di sini dan sekarang. Anda memilih garis masa baru anda dengan mengubah keadaan kewujudan anda. Tetapi di sinilah cabaran sebenar bermula. Mengapa begitu sukar untuk mengubah keadaan dalaman kita? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi minda kita.
Neuroscience memberitahu kita bahawa 95% daripada siapa kita menjelang umur 35 tahun adalah satu set program bawah sedar, tingkah laku, corak pemikiran dan tindak balas emosi yang dihafal. Minda bawah sedar anda tidak tahu perbezaan antara pengalaman sebenar dan emosi yang dibayangkan. Setiap kali anda mengingati peristiwa traumatik dari masa lalu, badan anda menghidupkan semula emosi itu seolah-olah ia berlaku sekarang. Anda menghasilkan kimia tekanan yang sama, mengaktifkan laluan saraf yang sama. Dengan melakukan ini berulang kali, anda secara harfiah menjadi ketagih kepada emosi masa lalu anda. Identiti anda, personaliti anda terikat pada masa lalu anda. Jadi apabila anda cuba untuk berubah, minda bawah sedar akan menentang dan akan dia beritahu, tunggu sekejap, kita tidak biasa merasa kelimpahan, kita biasa merasa kekurangan. Ini tidak selamat. Badan anda yang telah dikondisikan untuk menjadi minda akan mula menghantar isyarat ke otak anda, mendorong pemikiran yang sepadan dengan keadaan emosi yang biasa. Anda mungkin cuba berfikir secara positif, tetapi jika badan anda berada dalam keadaan ketakutan atau kekurangan, ia akan mengatasi minda sedar anda. Anda tidak boleh berfikir satu cara dan merasa cara lain dan mengharapkan perubahan berlaku. Anda mesti menyelaraskan fikiran dan perasaan anda. Anda mesti memutuskan ikatan dengan identiti lama anda yang hidup pada masa lalu dan mencipta yang baru. Jadi bagaimana kita melakukan peralihan pantas ini? Bagaimana kita memilih dan menghuni garis masa yang baru? Kuncinya terletak pada apa yang disebut oleh fizik kuantum sebagai kesan pemerhati atau the observer effect. Eksperimen seperti eksperimen Dewey Celah menunjukkan bahawa zarah subatom wujud dalam keadaan gelombang kebarangkalian sehingga ia diperhatikan. Apabila ia diperhatikan, gelombang kebarangkalian itu runtuh menjadi satu peristiwa tunggal, satu zarah di lokasi tertentu. Anda adalah pemerhati realiti anda. Kemana anda meletakkan perhatian dan tenaga anda, di situlah anda meletakkan realiti anda. Jika perhatian anda tertumpu pada kesakitan masa lalu anda atau kebimbangan masa depan anda mengambil tenaga dari saat sekarang dan menggunakannya untuk menghidupkan semula masa lalu atau mencipta masa depan yang sama. Untuk menukar realiti anda mesti menarik balik perhatian anda dari realiti semasa anda yang tidak diingini dan meletakkannya dengan sengaja pada realiti yang anda inginkan. Tetapi ini lebih daripada sekadar angan-angan. Anda mesti menggabungkan niat yang jelas dengan emosi yang tinggi. Niat anda adalah arahan anda kepada medan kuantum. Emosi anda adalah tenaga yang menarik pengalaman itu kepada anda. Anda mesti merasakan perasaan seolah-olah keinginan anda telah pun dipenuhi. Rasakan kesyukuran, kegembiraan, kebebasan dan kelimpahan itu sekarang, sebelum ia berlaku. Apabila anda melakukan ini, anda mengubah biologi anda. Anda mengaktifkan jin baru seperti yang ditunjukkan oleh bidang epigenetik. Anda mencipta laluan saraf baru. Anda mengubah medan elektromagnetik di sekeliling badan anda. Anda secara literal menjadi orang baru, menyiarkan isyarat baru ke dalam medan kuantum. Dan medan kuantum yang sentiasa sepadan dengan getaran anda mesti memantulkan kembali realiti yang sepadan dengan diri anda yang baru. Mari kita mendalami konsep ini dengan lebih mendalam. Peralihan ini bukan tentang berpura-pura. Ia adalah tentang penjelmaan sejati atau embodiment. Ramai orang tersilap dalam langkah ini. Mereka cuba berfikir secara positif selama 5 minit sehari, tetapi kemudian menghabiskan 23 jam dan 55 minit berikutnya dalam keadaan tekanan, keraguan dan kebimbangan. Ini adalah isyarat yang tidak koheren. Ia seperti menghantar pesanan yang bercampur-campur kepada medan kuantum. Anda berkata anda mahu kekayaan tetapi anda merasa miskin.
Anda berkata anda mahu kesihatan, tetapi anda merasa sakit. Medan kuantum tidak bertindak balas kepada apa yang anda katakan. Ia bertindak balas kepada siapa anda sedang menjadi. Untuk benar-benar beralih garis masa, anda perlu mencapai keadaan koheren, di mana fikiran dan perasaan anda selari. Hati dan otak anda mesti berfungsi dalam harmoni. Apabila anda merasakan emosi yang tinggi seperti kesyukuran atau kasih sayang, jantung anda menghasilkan medan elektromagnet yang koheren, beribu kali lebih kuat daripada medan yang dihasilkan oleh otak. Medan ini menyiarkan maklumat tentang keadaan kewujudan baru anda kepada setiap sel dalam badan anda dan keluar ke medan kuantum. Ini adalah kunci kepada manifestasi kuantum. Ia adalah tentang menjadi selaras secara energetik dengan masa depan yang anda pilih. Fikirkan tentang pelbagai versi diri anda yang wujud dalam medan kuantum. Terdapat versi anda yang masih bergelut, versi anda yang telah berputus asa, dan versi anda yang sudah berjaya. Mereka semua wujud sekarang sebagai potensi. Dengan menjelmakan perasaan kejayaan sebelum ia berlaku, anda menyelaraskan frekuensi anda dengan frekuensi versi diri anda yang berjaya itu. Anda tidak bergerak ke arahnya melalui masa linear. Anda meruntuhkan ruang dan masa untuk menjadi dia sekarang. Anda sedang memilih untuk mendiami garis masa itu. Ini adalah perubahan paradigma yang mendalam. Anda berhenti menjadi penyebab dan kesan menunggu sesuatu di luar untuk mengubah perasaan anda di dalam. Sebaliknya, anda menjadi penyebab keadaan, mengubah perasaan anda di dalam untuk mengubah kesan di luar. Anda tidak lagi bermain mengikut peraturan realiti Newton, di mana semuanya mengambil masa. Anda mula bermain dalam alam kuantum, di mana semuanya berlaku serta-merta pada tahap tenaga. Bagaimana anda mengintegrasikan ini ke dalam kehidupan harian anda? Ia bermula dengan keputusan yang sedar untuk tidak lagi menjadi mangsa keadaan anda. Jadikan amalan untuk memulakan hari anda bukan dengan memeriksa telefon anda dan membiarkan dunia luar menentukan perasaan anda, tetapi dengan berhubung dengan medan kuantum. Luangkan masa dalam meditasi untuk memutuskan hubungan dengan realiti 3D anda dan berhubung dengan ruang kemungkinan yang tidak terhingga. Tanyakan pada diri sendiri, apakah perasaan versi diri saya yang ideal? Adakah ia kebebasan, kegembiraan, keyakinan, kelimpahan? Jangan hanya memikirkannya. Jana perasaan itu dalam badan anda. Rasakannya sehingga ia menjadi lebih nyata daripada persekitaran semasa anda. Sepanjang hari anda, tetapkan peringatan untuk memeriksa keadaan dalaman anda. Apabila anda mendapati diri anda kembali kepada corak pemikiran dan perasaan lama, berhenti sejenak. Tarik nafas. Ingat siapa yang anda mahu jadi. Dengan sengaja ubah keadaan anda, ini memerlukan latihan. Pada mulanya, ia mungkin terasa seperti satu usaha, tetapi apabila anda melakukannya berulang kali, anda akan membina otot mental dan emosi yang baru. Anda sedang mengkondisikan semula badan anda kepada minda yang baru. Saya ingin menjemput anda untuk melakukan sesuatu sekarang. Berhenti seketika dan fikirkan satu perasaan yang mewakili realiti ideal anda. Mungkin ia rasa damai, mungkin ia rasa berkuasa, mungkin ia rasa disayangi. Apapun ia, saya mahu anda komen di bawah sekarang juga. Apakah satu perasaan yang akan anda jelmakan hari ini? Dengan menuliskannya, anda membuat komitmen kepada diri sendiri dan kepada alam semesta. Cabaran terbesar yang akan anda hadapi dalam perjalanan ini ialah jurang antara apabila anda memulakan amalan ini dan apabila anda melihat hasilnya dalam realiti 3D anda. Akan ada masa apabila anda merasa hebat, anda melakukan kerja dalaman, tetapi dunia luar anda masih kelihatan sama. Di sinilah kebanyakan orang berputus asa. Mereka melihat kekurangan bukti dan membuat kesimpulan bahawa ia tidak berkesan. Tetapi anda mesti faham, keraguan adalah satu lagi frekuensi.
Apabila anda meragui, anda secara automatik kembali menyiarkan isyarat identiti lama anda yang kemudiannya mengukuhkan realiti lama anda. Anda mesti mempunyai kepercayaan yang tidak berbelah bahagi pada proses itu. Anggaplah ia sebagai menanam benih. Anda tidak menanam benih dan kemudian menggalinya setiap hari untuk melihat sama ada ia tumbuh. Anda menyiramnya, memberikannya cahaya matahari dan mempercayai bahawa proses pertumbuhan sedang berlaku di bawah permukaan. Begitu juga dengan kerja ini. Setiap kali anda kembali ke keadaan kewujudan yang baru, anda sedang menyiram benih realiti baru anda. Realiti 3D anda adalah cerminan masa lalu. Ia adalah gema dari pemikiran dan perasaan lama anda. Terdapat kelewatan masa semula jadi antara perubahan isyarat anda dan perubahan cerminan. Tugas anda semasa kelewatan ini adalah untuk kekal setia kepada visi masa depan anda tanpa mengira apa yang ditunjukkan oleh deria anda. Anda mesti jatuh cinta dengan masa depan anda sehingga anda tidak lagi peduli dengan masa kini atau masa lalu anda. Apabila keraguan muncul, dan ia pasti akan muncul, akui ia. Jangan menentangnya, lihat ia sebagai sisa program lama. Ucapkan terima kasih kepadanya kerana cuba melindungi anda dan kemudian dengan sengaja kembalikan perhatian anda kepada perasaan yang anda pilih. Dengan setiap tindakan penumpuan semula ini, anda mengukuhkan komitmen anda kepada garis masa baru anda dan melemahkan cengkaman yang lama. Mari kita simpulkan semuanya. Mesej utama hari ini adalah satu anjakan paradigma yang monumental. Anda bukan peserta pasif dalam garis masa yang tetap dan anda juga bukan pencipta yang bergelut untuk membina masa depan bata demi bata. Anda adalah pemilih yang berkuasa bagi pengalaman anda, seorang pemerhati kuantum yang meruntuhkan potensi menjadi realiti melalui kuasa keadaan kewujudan anda. Masa linear seperti yang kita fahami adalah satu ilusi persepsi. Semua kemungkinan wujud sekarang dalam medan kuantum yang luas. Tugas anda bukanlah untuk membuat sesuatu berlaku dari masa ke masa, tetapi untuk memadankan frekuensi anda dengan realiti yang sudah wujud. Ini dilakukan dengan menjelmakan perasaan keinginan anda yang telah dipenuhi. Apabila anda menggabungkan niat yang jelas dengan emosi yang tinggi, anda menjadi isyarat yang koheren yang tidak dapat diabaikan oleh medan kuantum. Anda berhenti hidup dari masa lalu anda dan mula hidup dari masa depan anda. Anda berhenti menjadi kesan dan menjadi penyebab. Nilai sebenar di sini ialah pemahaman bahawa perubahan tidak datang dari menunggu keadaan luaran untuk bertambah baik. Ia datang dari keberanian untuk mengubah keadaan dalaman anda terlebih dahulu tanpa mengira apa yang berlaku di sekeliling anda. Kuasa anda tidak terletak pada apa yang anda lakukan, tetapi pada siapa anda sedang menjadi. Oleh itu, saya menyeru anda untuk menuntut semula kuasa anda. Hentikan memberikan perhatian anda kepada cerita-cerita lama yang tidak lagi berkhidmat untuk anda. Berhenti mengulangi emosi yang mengekalkan anda terikat pada masa lalu. Buatlah pilihan hari ini untuk memutuskan siapa anda mahu jadi dan kemudian amalkan perasaan itu berulang kali sehingga ia menjadi keadaan kewujudan semula jadi anda. Jangan tunggu bukti. Jadilah bukti. Selaraskan fikiran dan emosi anda. Siarkan tanda tangan baru anda dan saksikan bagaimana medan kuantum menyusun semula dunia di sekeliling anda untuk memadankan siapa anda telah menjadi. Perjalanan untuk mengingati diri sejati anda bermula sekarang.